Okey, Assalamualaikum. Minggu ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 3. Okey, dalam bab 3 ni dia ada dua bahagian iaitu 3.1 dan 3.2. Okey, untuk minggu ni kita akan tengok 3.1 dahulu iaitu penyataan. Kita akan tengok 4 benda. Yang pertama, kita nak tengok apa itu maksud penyataan dan kita nak tentukan nilai kebenaran dia. Yang kedua, kita nak tengok penggunaan pengkuantiti semua atau sebilangan. Yang ketiga, kita akan tengok penafian satu pernyataan. Dan yang last sekali, kita akan tengok nilai kebenaran satu pernyataan majmuk. Okey, jom kita pergi ke part pertama iaitu kita nak tengok apa itu maksud pernyataan. Okey. Dekat sini awak boleh tengok pernyataan. Pernyataan ni ialah satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya iaitu sama ada benar atau palsu tapi bukan kedua-duanya. Okey, bukan pernyataan, dia merupakan soalan, arahan, ayat seru, ayat tanya. Okey, yang tu bukan merupakan pernyataan. Okey, dalam bahasa mudahnya kalau kita kata pernyataan ni benda yang satu situasi di mana kita boleh fikir sama ada dia boleh jadi benar ataupun dia jadi palsu. Okey, contoh mudah adalah saya bagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia merupakan pernyataan dan dia merupakan pernyataan yang benar. Okey, satu lagi contoh, 1 tambah 1 sama dengan 3. Okey, 1 tambah 1 sama dengan 3. Okey, yang tu pun merupakan pernyataan, tapi dia merupakan pernyataan yang palsu. Okey, yang kalau bukan pernyataan ni, contoh dia yang mudah sekali adalah A tambah 1. Okey, A tambah 1. Okey, apa dia A tambah 1 tu? Adakah kita boleh fikir A tambah 1 tu benar ataupun palsu? Tak boleh fikir kan? So, kita tak tahu A tu berapa nilai dia. Lepas tu A tambah 1, apa dia kan? Dia tak ada simbol sama dengan ke apa ke? So, kita bila ada benda yang ragu-ragu kat situ, dia akan jadi bukan pernyataan. Okey, bukan pernyataan lagi, dia boleh jadi dalam bentuk arahan. Okey, tolong buka pintu itu. Contoh, yang tu bukan pernyataan sebab dia adalah ayat arahan ataupun dia tanya dalam bentuk soalan. Siapakah nama kamu? Siapakah nama kamu? Yang tu pun bukan pernyataan sebab dia merupakan soalan. Okey, so kita tengok contoh dekat bawah ni. Contoh yang pertama, 5 tambah 3 sama dengan 8. Okey, yang ni merupakan pernyataan kerana ayat itu adalah benar. Okey, yang kedua adalah 7 tambah 2 lebih kecil dari 10. Okey, yang ni pun merupakan pernyataan. Okey, merupakan pernyataan kerana ayat itu adalah palsu. Okey, sorry, yang ni pernyataan ni adalah benar nah. Sorry, saya typo kat sini. Pernyataan dia adalah benar. Betul lah kan? 7 tambah 2 ni 9. 9 lebih kecil daripada 10. Okey, yang ni adalah pernyataan kerana ayat itu adalah benar. Okey, kalau saya nak jadikan dia sebagai palsu, saya boleh tukar dia jadi 7 tambah 2 lebih besar dari 10. Okey, yang ni merupakan pernyataan, tetapi yang ni merupakan pernyataan yang palsu sebab 9 dia lebih kecil pada 10, bukan lebih besar daripada 10. Okey, kemudian contoh berikutnya, tolong hantar buku latihan itu. Okey, tolong hantar, yang ni bukan pernyataan. Sebab apa bukan pernyataan? Sebab dia merupakan ayat arahan. Okey, so seterusnya, bagaimanakah anda mengisi masa lapang anda? Dia ada tanda soal pula kat ujung tu. So, dia bukan pernyataan kerana dia merupakan soalan. Okey, dan last sekali, P tambah 2 sama dengan 5. Okey, yang ni pun juga bukan merupakan pernyataan. Bukan pernyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan benar ataupun palsu. Okey, cara mudah awak nak ingat dia adalah sekiranya terlibat. Okey, sekiranya terlibat ada pemboleh ubah dalam ayat. Yang ni dia tulis P
P tambah 2 kan. P ni adalah pemboleh ubah. Bila ada pemboleh ubah dalam dia punya ayat dia akan jadi bukan penyataan. Sebab kita tak dapat nak tentukan pun. Okey. Berapa yang tambah dengan 2 dapat dengan 5 tu. Okey. P tu berapa yang dia tambah 2 boleh dapat 5 tu. Okey. So bila ada ragu-ragu dia automatik akan jadi bukan penyataan. Okey. Yang tu saja untuk penyataan dan nilai kebenaran. Okey. Jom kita tengok beberapa contoh soalan.